cawan yang paling besar di SKB yang you pernah capai? Pernah capai daripada tahun 2021 Sebulan ke sebulan? Sebulan. Oh, sebulan. Pendapatan saya yang pernah paling tinggi sepanjang saya start fokus 2021 tu, paling tinggi saya pernah capai ialah 87,000 sebulan. Itu pendapatan Pendapatan. 87,000 Puan. Betul. So saya nak ulang sekali lagi Puan Syah adalah seorang pekerja full time. Bekerja di sebuah syarikat GLC yang terbesar di Malaysia. Memainkan peranan in a senior management, and yet dengan SKB you boleh dapat pendapatan 87,000 sebulan Jadi ramai yang mendengar ni Puan. Apakah pesanan Puan kepada mereka yang ingin cari saluran pendapatan kedua, yang ingin bersiap sedia kerana 1 Julai akan pelaksanaan SST. Apa nasihat Puan kepada mereka ni yang mendengar? Nasihat saya ialah platform SKV ni dah terbaik dah betul. Dan sangat fleksibel. So nasihat saya grab lah peluang ni. Kerana saya rasa tak ada bisnes lain yang boleh offer se-fleksibel ini untuk mereka yang bekerja. Dan ingin saya sharekan, walaupun saya bekerja, alhamdulillah saya juga mempunyai syarikat Senyum Berhad di dalam bisnes ini. Saya ada juga syarikat Zafisha Senyum Berhad. Saya mempunyai office dan saya juga mempunyai staff. Dan saya rasa macam you bekerja, you can be your own CEO. You boleh jadi CEO. So kat mana? Yes, di SKB. Alhamdulillah saya rasa macam saya juga dah buktikan walaupun you bekerja, you boleh juga bisnes, you boleh ada your office dan you boleh juga ada your staff sambil memberi manfaat.